Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi ataupun Jaleh Sokmo Dan seperti biasa Abang akan bawa korang tinjau di sekitar Kuala Lumpur ini terutama tentang isu-isu semasa yang sedang hangat pada waktu ini terutama sekali di isu di Kampung Baru Sekarang ni kita berada di Kampung Baru Kuala Lumpur lokasi tanah emas kata orang ataupun memang ini tanah anugerah daripada Sultan Selangor Malay Agriculture Settlement Jadi lokasi ini seperti yang tuan-tuan tahu berlakunya pertikaian tentang satu kampung yang ada di sini iaitu di Kampung Sungai Baru pertikaian tentang pengambilan tanah yang telah berlaku beberapa lama sehingga sekarang masih lagi belum selesai dan baru-baru ini telah dilakukan perubahan tapi dihentikan sementara dan sementara menunggu rayuan di mahkamah dan saya mendengar pihak perayu telah pun kalah dengan perintah mahkamah dan sekarang ini saya tidak tahu apakah mereka masih lagi menghantar rayuan ke pihak mahkamah ataupun tidak, tetapi hari ini kita nak tinjau ke lokasi ini untuk kita lihat situasi terkini di Kampung Sungai Baru, apa yang terjadi dan dengan itu mari kita tengok apa yang sedang terjadi di Kampung Sungai Baru Kuala Lumpur ini. Okey, tuan-tuan, apa yang abang nampak kat sini ada kerja-kerja memasang pagar hijau di perumahan teres yang telah dirobohkan ini nampak pekerja-pekerja sedang membina tiang untuk dipasang hoarding kalau bahasa construction untuk menutup lokasi ini mungkin saya rasa yang perumahan yang di sebelah hadapan sana telah pun dipasang pagar seperti di lokasi-lokasi di sebelahnya itu telah dipasang pagar hijau sebagai kawasan pembinaan untuk dirobohkan maksudnya kawasan ini saya rasa diteruskan juga dengan akta pengambilan tanah yang telah dikuatkuasakan mungkin penduduk yang tidak setuju terpaksa akur dengan perintah mahkamah yang telah pun dikeluarkan seperti di lokasi ini baru-baru ini saya datang pagar hijau ni belum ada dan sekarang telah pun dipagar sepenuhnya dengan pagar hijau. Dengan itu sampai di sini dulu tinjauan kita di lokasi ini. Dengan itu Assalamualaikum dan bye-bye.